Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 13 hari bulan Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.48 minit petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Kemarin lepas pada buat video dari report pada pukul 8 malam kemarin, saya semaya syak, tunggu isyak, semaya syak, lepas semaya syak baru saya keluar pada pukul 9.30 malam dah. 9.30 malam terus pergi ke Pasar Akar beli barang sikit. Lepas tu Fikri tutup lepas tu duduk internet lain gila babi, malam Facebook gila babi. Lepas tu pakai gitu lah, pakai main gitu-gitu lebih kurang gitu lah. Tak nak akses belah mana. Lah pukul 12 sikit tu barulah boleh akses sikit-sikit. Tu pun tak ada gangguan gitu lah. Pagi ni barulah masuk molek, barulah jadi molek mula pada pukul 7 pagi ni barulah tu. Faham pada pagi ni lah. Tidur malam tadi dah dalam pukul 1.20 pagi. Pukul 1.20 pagi bangun pada pukul 6.50 minit pagi, bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan, lepas tu tengok internet baru dah jadi pukul 7 baru jadi molek. Lepas tu hari ni tak ada buat apa, tak kerja lagi ni kan. Selain kita kerja lagi tak ada buat apa. Pagi hari ni tak ada buat apa, tak pergi kedai fikir muka tutup, nak pergi tak boleh kan. Kalau pergi pun tak ada guna juga. Kedai fikir tutup tak minat juga. Lepas tu kedai-kedai lain pun tak pergi. Lepas tu dah ada pukul 8.30 tidur, bangun pukul 1.13. Lepas tu nak sambung tidur balik, bangun pukul 3.30 barulah bangun mandi. Semaya tu asar. Lepas tu semaya Zuhur tadi pada pukul 5.30 tadi, baru semaya asar. Lepas tu sudah maya Zuhur tu barulah tu balik. Ini main tengok TikTok gitu. Dah sempat post beberapa video dari TikTok. Lepas tu sudah maya asar ni relax sekejap. Pukul 6.48 ni, pukul 5.48 ni, 5.30 dah, 5.40 semaya Zuhur, semaya asar ni 5.40. 8 minit kemudian baru lepas tu mari sini. Lepas tu terus mari sini dah pada pukul 5 tu 5.48 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.